Wah. Hai subscriber semua. Harap macam sihat semua Alhamdulillah semua sihat-sihat. Aku pun sihat ni. Okey, aku baru habis kerja. Hari ni biasa-biasa aku dapat kerja lagi dekat. Bukan dapat kerja, aku buat kerja dekat apa? Dekat Taiping. Dan besok kena buat lagi kerja dekat Selama. Aku kena tidur selama lagi malam ni. Tapi kita pergi campsite lain pula. Yang lepas kita pergi Selama Beach Campsite. Oh, best tidur sana. Kita repeat lain kali pula kan. Sempoi tempat dia. Kali ni aku nak pergi satu lagi tempat. Jom ikut aku. Atas sikit pada Selama Beach Campsite. Tempat ni agak baru jugalah. Nanti aku bawa korang jalan-jalan kat campsite tu kan. Campsite lawa habis. Sempoi baik. Aman lah dekat. Okey, aku pergi Selama ikut Ulus Petang, Kamunting, Ulus Petang, dan lalu ke Pondok Tanjung. Jadi kalau lalu ke Pondok Tanjung, anda jangan lepaskan peluang untuk bergambar dekat ladang Farm Fresh. Kita tengok. Ladang ni dia kata tak boleh masuk. Dia boleh lah nak gambar-gambar kat luar tu boleh lah cantik tempat dia untuk bergambar. Tengah-tengah hutan duduk. Yelah sini je lah kawasan yang luas pun kan. Tak ada perkampungan, penempatan apa pun. Jadi boleh lah lembu kat situ lah kan. Kan. Aku tinggal Speedmart Selama je. Apa ni, beli kudapan air sebatu. Macam biasa aku kalau time kerja aku malas nak beria. Aku tak ada masak-masak. Jaga aku nak pergi bungkus nasi pula. Malam kan kita relax. Betul-betul nak relax lah. Tak ada nak masak apa ke. Aku tak ni. Memang nak relax. Sebab besok aku nak kerja. Bukan aku cuti. Kalau cuti seronok lah masak-masak kan. Jom kita cari nasi kot. Okey, inilah Pekan Selama. Pekan Selama tak besar pun, kecil je. Korang pusing 5 minit je dah patah balik lah. Dia ada satu traffic light. Ini betul-betul di tengah-tengah pusat bandaraya Selama. Bandaraya. So Selama apa ni campsite yang aku nak pergi ni, masuk ke kanan. Kita akan menghala ke Sungai Bayo dan Sungai Siputih. Pedas. Kelak ni pedas. Apa ni? Okey, untuk sumber-sumber makanan, tadi dekat Pekan Selama, area bus stand tu ada satu Speedmart lah. Kalau terlepas kat situ, on the way nak hala ke Sungai Bayo ni pun ada satu Speedmart. Lepas sikit je Pekan Selama tu ada satu Speedmart. Pun boleh lah nak beli ais batu, nak beli jajan, air masak ke apa ke, boleh lah beli kat Speedmart. Kalau aku selalu aku cari Speedmart lah, sebab senang nak beli macam-macam kan kat situ kan. Murah pun murah. Okey, jom kita terus pergi ke campsite. Alhamdulillah lah, hari ni aku awal sikit lah. Pukul 6 aku dah sampai Selama. Apa ni 6 suku. Yang hari tu aku sampai malam sebab aku habis kerja lambat kan. Biasalah kerja, bukannya bercuti, kerja dia rushing sikit. Okay, kita jumpa kat campsite. Okay, dia punya routes dia biasanya kalau daripada Selama tu anda akan lalu Sungai Siputih, Sungai Bayo, dan anda akan sampai Latar Rambung. Okay,
Daripada Selama tu straight je, jangan kona-kona. Straight je sampai sini lah. Tapi sampai sini kena ambil kiri lah. Terus je, tak ada kona-kona. Okay, kalau dah terus tadi, apa masuk kat sini, ada signboard Camp As-Salam. Ikut route Camp As-Salam. Camp As-Salam dengan campsite di Rambung sebelah-sebelah. Okey, bila on the way ke latar Rambung, dah nampak dah Sungai Selama sebelah kanan ni. Anda akan jumpa mercu tanda empangan hidro sebelah depan ni, dan anda akan boleh belok ke kanan dan jumpa jambatan ni, dan seberanglah jambatan ini hingga ke seberang sana, dan anda akan bertemu dengan signage di Rambung Glamping Park and Campsite. Okey, aku dah sampai dekat di Rambung Glamping and Campsite. Oh, panjang nama. Okey, aku aku camping dengan ni, dengan Pak Long. Pak Long Mi Green Avanza. Dia sampai dulu, nampak? Dia tinggalnya aku, nampak? Dia sampai dulu, tak aci. Dah siap ha. Aduh. Lah juta. Pak, lah juta. Lah juta. Okey, kau jumpa. Jumpa. Marilah kita pergi bercamping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, cantik merata. Buatlah selagi orang tak nampak. Okey, bila nak buat kerja nak kencing. Nak kena pergi kencing dulu lah, boleh buat kerja. Tidak lah, 5,000. Mana ke tanda? Oh, sana. Okey, campsite dia luas . Pintu masuk belah sana tadi dengan dewan. So ni adalah laluan ni lah. Aku duduk dekat zone B. Dia ada zone A dan zone B, dan juga wild side. So zone B, zone Sakura. So sekarang ni misi mencari misi mencari jamban. Okay, ini kawasan parking kenderaan untuk yang duduk di tapak lot lah. Macam aku duduk dekat tapak yang bukan tapak lot, dia sesuai untuk camper car. Jom pergi jamban. Ini zone C, zone Melati.
Toilet kat situ. Oi, Pak Long lepas ke sini. Cik baik, aku ingat Pak Long telanjang ni. Okey, tanda lelaki ni belah belakang, tanda perempuan belah mula tadi. Tanda bersih ya. Kat dalam ni pun ada sinki. Ada satu pintu je. Tapi okey, cun, bersih. Ada shower. Sungai dia memang super. Sungai ni adalah sungai orang rafting ya. So dia adalah jeram lah. Sebab banyak batu-batu dekat sini. So nak rafting, masa aku dekat Selama Beach campsite itu, dia kata dalam RM130 hingga RM150 lah dia punya harga untuk rafting. Okay, so siapa nak rafting boleh rafting. Ini starting point dia 5km sampai ke bawah. Memang best. Okay, plug point ada. Nampak? Nampak? Okey, untuk setiap zon kita ada tapak. Setiap tapak ada plug point. Tapak wild tu pun, walaupun wild, ada plug point. Dia bagi kemudahan lah. Maknanya wild millennium je. Hari ni aku ada kawan dengan Pak Long hari ni. Ini saya ni. Mana ni? Kita mana BS? Okey, ni camper daripada Penang. Orang Penang. Itulah. So siapa nak mari sini tak masalah. Daripada Selama nak ke campsite di Rambung, tak jauh pun, dalam 20km je. Setengah jam lah daripada Selama, Pekan Selama. Terang benderang malam. Okay, campsite tidak menyeramkan. Kalau aku camping seorang pun aku rasa okey je. Jom kita pasang balik kemah. Tadi nak terkencing sangat. Kacau. Jangan terburai. Jom kita setting dulu. Ya. Baru dia cakap. Hai, nasib baiklah hari ni ada Pak Long. Tidak aku sorang-sorang. Tapi kalau aku seorang pun aku belasah juga kan. Sebab campsite ni aku tengok tak adalah seram sangat. Kalau seram aku patah balik. Penakut omongnya aku ni. Oh, kau tahu Kasih kayu semua. Kayu. Itu tanah orang pajak kot. Tak, itu tanah orang. Kau beli? Tanah orang.
di tengah nak buat apa? Tapak ni tengah ni tapak. Nanti kan tengah ke. Allah tak datang pula. Masuk lagi sini kita dapat cepat ni semua tu. Tak jalan ni awak. Jalan tak boleh. Bagi mana lah. Kita masuk kawasan ni. Abang tu tak jadi potong tu. Dia pun cari abang. Kita ni ada dia punya tu. Nampak itu dia ada apa dia. Report. Bila masuk semalam hari ni? Oh iya ke? Kita balik esok. Okey, kita ada jiran. Maknanya kita tidak berduaan lah dengan Pak Long. Ayo, tak lagi Pak Long mengapa-ngapa aku. Aduh. Aku tadi ingat kan mungkin aku camping seorang, tapi aku saja usik Pak Long, tengok Pak Long nak datang cantik, ada geng. Tidak aku seorang macam ni, macam aku pergi Selama Beach hari tu. Tapi dekat Selama Beach hari tu pun relax Pak Long. Aku masuk pukul 8. Cikgu dia tunggu. Kami tunggu ke abang ni, tak jadi masuk ke apa ke. Muda lagi CEO dia. Orang umur 24. Dia punya campsite owner Pak Yus tu lah, Otai lah. Oh, bawa meja ni je selalu Pak Long. Marilah kita pergi bercamping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, cantik merata. Buatlah selagi orang tak nampak. Marilah kita pergi bercamping, hilangkan serabut yang ada di minda. Marilah kita pergi bercamping, cari barang camping. Beli dahulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu memang tak beli. Mari bercamping bersama Dubai Channel TV. Marilah kita pergi bercamping, tenangkan jiwa dan juga healing. Koreklah hidung, cantik merata. Buatlah selagi orang tak nampak. Berkicap. Okey, campsite ni terang. Malam ada lampu. So aku dah set up lah aku punya tempat tidur lah ni. Sama je macam dekat Selama Beach campsite tu. Tidur dalam terang. Pakai brand Laduta. Baru terang sikit. Tadi tak nampak. Okey, ni campsite. Okey, campsite. Walaupun dalam hutan, latar rambung ni kira hulu lah kan, belah hulu. Tapi okey, alhamdulillah tidaklah menyeramkan. Okey, ni tempat tidur aku malam ni. Macam biasa. Buka sikit tengok. Dia. Bantal 2, kipas 1. Tapi biasanya selama sejuk lah. Dia sebab kawasan apa? Kawasan hutan kan. Okey, ni. Ini tak apa, kita tak payah pakai spotlight. Okey, meja aku dah set up. Lepas aku nak lepak, nak bang ni apa? Sandor-sandor. Nak minum, makan sekejap lagi. Nampak? Pak Long pun sama macam aku nampak. Tu dia. Dia pun tidur dalam bonet. So aku dah ada geng lah, tidur dalam terang. Aduh. Pak Long sini, aku dekat sini. Malam ni kita lepak-lepak.
Makan-makan, minum dan membawa. Ya Allah. Kau mana? Baru dapat duduk. Biasalah dia lepas kerja dia letih sikit. Dia punya tenaga tak apa pergi camping hari cuti. Hari cuti tu kita dah tidur malam tu, besok pagi tu pergi camping, dia ada tenaga kan. Ni tadi kerja satu hari. Apa lagi? Kekurangan tenaga lah. Paksa lah lagi. Kita minum ni air limau sambui. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. No. Aku ada bungkus nasi tadi, tapi aku rasa macam kenyang. Sepak tau. Baguslah kan tak makan nasi kan. Tapi itulah beli nasi tak makan lah. Tapi itulah bila tengok buah mata kucing ni, cair pula iman. Pak Long nak makan nasi lah nampak? Ya. Aku yang tak nak makan nasi. Maksud apa? Loss of appetite ni orang panggil. Aduh Naya. Apalah, layan makan buah dulu. Lagi tengah malam dia baru nak makan. Itu yang gemuk tu. Dia nak sapu hari tu. Bila mau cerita yang lain-lain yang tengah stay tu pun nak belah. Kilo 10 ni. Belah main tu. Belah main tu. Belah tu. Belah. Mau belah. Tahu dalam kata laptop paling kuat dengan bawah dah jin dengan jin hentai. Ada buat juga laptop semuanya. Tapi bawah buat tu buat. Laptop ni mobile. Mobile. Oh. Ada je mobile, ada laptop, mobile. Okey. Sudah hujan. Hujan weh. Hujan kalau mau tidur sajalah. Jom kita pergi tandas dulu. Cantik ya suasana. Okey, aku dengan Pak Long menuju ke Jamban. Hujan. Baik kita pergi buang dulu. Kok hujan lebat lagi, boleh tidur lena sikit kan. Orang tua-tua dulu dah pesan lah, sebelum tidur kencing dulu. Okey, campsite ni tidak menyeramkan, banyak lampu. So boleh datang hujan. Tapi hujan bukit tu, hujan renyai-renyai. Tengah syok sembang dengan Pak Long, hujan turun. Tapi itulah kalau nak tidur, kita buang lah dulu kan. Tandas waktu malam tu masalah. Belakang ni sungai. Ni keliling ni ada banyak camper-camper yang tengah camping. Okeylah. Lepak dalam ni lah dulu dalam kereta. Hujan syahdu. Tapi tak lebat lah. Kalau lebat syok ni kan. Duduk kereta, tidur layan kan. Wah, kita jumpa pagi esok. Tengok tempat ni waktu siang. Malam tak nampak apa.
Krik, 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 krik. Hati tenang bila aku pergi camping. Bila camping hati aku jadi tenang. Hati tenang bila camping aku menjadi. Jadi camping bila hati aku tenang. Sekarang pukul 7 pagi. Awal bangun Pukul 6 tadi dah bangun lah. Subuh kan. Oh, sejuk tidur malam tadi. Suhu kat sini okey sebabnya dia dikelilingi oleh pokok-pokok. Ni orang panggil natural kan. Keaslian semula jadi apa, hutan-hutan kan, pokok-pokok tu masih dipelihara. Inilah kelebihan di Rambung Glamping Park and Campsite. Dia di bawah seliaan Majlis Perbendaharaan Selama. So ada CEO yang menjaga campsite lah. Tak apa, kejap lagi kalau aku rajin, aku dengan Pak Long akan bawa hampa pergi jalan-jalan. Kejap lagi kita tengok hydro punya empangan, apa ni, spot mandi sungai kan. Tapi aku macam biasa lah, aku biasa kejap lagi aku kemeh dulu, lepas tu baru aku cari pot mandi sungai. Kalau mandi sungai dulu memang malas nak mengemeh. Lepas mandi sungai ni lemau. Alright, stay tune, jangan ke mana-mana. Okay, semalam macam biasa aku tidur dalam trunk. Kan, ni tempat tidur aku. Memang best weh. Setting simple je. Sekejap lagi nak gerak pun senang kan. Kalau pakai tent, aku nak kena kemas tent. So seminimalis yang mungkin dah sekarang kalau camping. And dah kita dah biasa pakai banyak tent yang apa ni, macam-macam kan. Pakai dom lah, pakai cabin lah, pakai tenda lah. So kita dah back to simple. Saya bawa husi satu. Husi ni ramai yang tanya, nanti aku letak dalam description. Ini adalah recliner, dia boleh adjust. Dia boleh adjust. So nak ada 1, 2, 3, 4 step. Dia boleh jadi kursi malas recliner daripada Shine Tree. Dia ada bantal, memang best. Okey, ini bunga selama sangat besar dan airnya tak dalam. Tapi dia kalau punya air, kalau kita hujan,
Sungai Selama. Oh tu mini hydro. So ada mini hydro lah untuk biasalah empangan untuk elektrik. So risiko untuk lepasan air daripada mini hydro, biasanya dia orang akan memberi info. So campsite akan diberitahu, orang kampung akan diberitahu jika ada lepasan air besar daripada mini hydro. InsyaAllah kalau anda camping kat sini, selamat daripada kepala air lah. Sebab kepala air daripada sini adalah daripada hydro. Okay, tu dia Sungai Selama. Jom kita pergi tengok Sungai Rambung pula. So tapak dengan sungai tak jauh sangat lah. Tak sampai seminit pun nak turun bawah tu. Okay, ni keadaan campsite pukul 7 pagi. Okay, campsite ni dia duduk di tengah-tengah. Dia terbahagi kepada dua sungai. Sungai ni akan bertemu. Dia tiga segi lah kan. Bentuk tanah dia tiga segi lah. Sebelah kanan saya ni Sungai Selama, sebelah kiri saya Sungai Rambung. Jadi Sungai Rambung dan Sungai Selama akan bertemu. So yang ni adalah Sungai Rambung. So untuk Sungai Rambung, dia tenang sikit sebab dia macam dia tak macam Sungai Selama tadi dia laju. So belah sana dia orang buat rafting. Boleh kat mandi, tak ada masalah untuk adult lah. So untuk budak-budak kalau boleh kat sini. Alamak, aku tengok geram nak mandi. Oh, geram Pak Long. Oh, awak tak sabar nak mandi ya. Mandi. Tapi awak tak boleh, awak kena kemas barang dulu. Sekejap awak bawa awak mandi. Ini kita di Sungai Rambung. Tadi kita berada di Sungai Selama. boleh. Oh, ada larangan lah. Larangan buat cockpit. Mungkin dia nak jaga tanah lah, sebab tanah dia bersih kok. Okey. Semalam aku ingat aku dengan Pak Long je camping, tapi ada lagi orang-orang yang camping kat sini. So adalah ditemani kata apa, camper-camper lain kan. So ini adalah kawasan Zone Wild Camping. Oh, ini adalah Zone Wild Camping. Oh, dia ada batu-batu, masih dipelihara dia punya pokok. Sini Sungai Selama, belah sana Sungai Rambung. Nampak? Yang macam aku cakap tadi kan, dia terbahagi kepada dua sungai. Wah, pok gantung hemok banyak ni. Sini boleh lah, nak takat nak bubuh tent yang 2 person kan. Memang boleh sangat lah. Sini pun boleh ni. Oh, siapa yang minat wild. Okay, ni Sungai Rambung. Yang minat wild, kawasan ni pun boleh. Nak ni dia berbatu-batu, tidak diusik. Belah sini Sungai Selama nampak. Oh, sini pot. Ni pot terjun tiruk best ni.
Oh yo. Awak sila jaga kebersihan. Kalau nama pun camper, kena bersih lah, janganlah jadi pengotor kan. Aku tak puas hati betul lah tengok sungai, ya Allah, dengan hijau jernih kan. Belah sini Sungai Rambung. Inilah pertemuan sungai Sungai Selama, Sungai Rambung, kalau ikut peta yang aku tengok lah. Aku tak bawa handphone, tidak aku nak tangkap gambar banyak ni. Lomak dong. Alright. Ini dia agak. So kalau hampa tidur hotel, boleh ke dapat OP ni? Tak boleh. Dia mahal tak apa. Nak kena jadi camper. Jadi camper baru boleh. Okey. Patutlah dia dipelihara, Pak Long. Dia antara hutan simpan kekal. Ni daripada empangan hidro tadi kan, Sungai Selama kemarilah. Kemudian bertemu dengan Sungai Rambung. Dia ada kuala dia. Macam kalau macam ni dia pajak tau. Yalah. That's why campsite ni under Majlis Perbandaran Selama. Bukan senang lah. So dia dikenali oleh government juga kan, sebab nak kekalkan status hutan simpan. Wild campsite belakang. Boleh gantung hammock. Spot gantung hammock cukup banyak. Siapa gila hammock boleh lah. Mari sini, murah je. Dah lah murah. Pot mandi. Dia kata sana yang pot apa macam natural pool tu. Kan dia clear kan. Singgah sekejap. Singgah bank sekejap. Okey, buat masa sekarang tandas cuma ada satu. Sebesar-besar campsite ni. Okey, belah sana tadi wild camping zone. So berkemungkinan CO akan tambah lagi apa ni, tandas lah. Yalah baru buka kan, dia buat pelan-pelan lah. Nak buat semua sekaligus kita tak dapat lagi. Dia orang tak dapat lagi spot-spot kat mana nak buat surau, nak buat tandas. So dia orang try and error, baru dapat tempat nak buat dia kan. So kawasan ni adalah zon C, zon Melati. Kita balik pada Sungai Rambung tadi. Sini zon A. Tapak dia luas babe. Satu tapak tu macam tapak ni kan. Tapak ni kalau setakat nak letak Vico Village, belah sana nak letak dom, memang cun lah. Nampak? Zon A adalah zon mawar. Jom kita pergi empang hidro. Tengok, ini sama ada nak buat surau ataupun tandas, tak sure. Nampak? Dia dah buka. Dia ada dia punya ni lah, perancangan, nampak?
Betul tak aku cakap? So pada yang mungkin rasa apalah tak besar campsite tandas ada satu kan. Satu tu pun dia dah buat lah, kiri kanan lelaki perempuan. Dia akan tambah lagi. Kalau mengikut kata CEO tempat ni lah, dia akan perbaiki masa ke semasa, InsyaAllah. Wah, pokok pelam wangi. So tapak aku camping dengan Pak Long kat sana. Ni Dewan lah. Dewan serbaguna, boleh disewa. Rasanya kalau takat nak buat kenduri tu dalam RM300 kot sehari. Ada elektrik, lampu, semua bagai. Apa ni Dewan ni? Untuk solat pun boleh. Ya. Untuk aktiviti kecemasan Kenduri pun boleh dia berkata. Biasanya buat kecemasan lah. Kecemasan, buat solat, aktiviti hari keluarga. Dewan Bougainvillea. Bougainvillea. Ni lagu Aming Spring. Lagu Spring. So dikabarkan RM300 sehari lah untuk rental. Nanti saya letak dekat description harga-harga. Masuk je sini, jangan lupa sini ni. Orang boleh hantar kat sini. Kita masuk rumah orang, kita kena minta izin lah. So ada kaunter pertanyaan dan tandas. Tandas ni sekiranya orang berkelah. Staff sedang berehat. Mana dia tutup staff tu ada. Okey, sini boleh berkelah tau, bayar RM1. Jadi tak adalah gangguan kat dalam, korang je. Tak adalah macam tempat-tempat awam kan. Dia kalau orang berkelah ni tak punya. Ni tepi sini. Tepi sini dengan Sungai Rambung lah. Okey, kalau anda sampai sini, inilah mercu tanda pertama. Selamat datang Rambung Glamping Park dan Campsite. Saya nak tunjuk anda secara dekat empangan mini hydro yang ada di daerah Selama. So ini jambatan yang kita akan lalu untuk ke campsite. Pagi-pagi dapat pemandangan macam ni kan. Nampak orang kata apa, unik lah. Dapat, kalau dia lepas air ni, dia akan bagi warning lah untuk orang-orang yang akan berada di sepanjang sungai Selama. So kalau anda daripada Sungai Bayo, Sungai Siputih, Selama Beach Campsite, anda akan lalu sepanjang-panjang jalan daripada Selama ke Sungai Siputih tu straight, anda akan sampai ke sini lah. Dan anda akan jumpalah jambatan ni dan empangan ni lah. Dan anda terus je masuk sampai jumpa signboard ataupun signage Glamping Park dan Campsite Rambung. So anda dah sampai ke destinasi lah. Aku dengan Pak Long semalam tu tidur kat situ, nampak dari sini. Macam biasa, jaga kebersihan. Okey, sebelah camp di Rambung, kita ada camp Assalam. So camp ni adalah camp yang lama juga yang berada kat sini. Jom kita tengok laluan dia nak pergi ke campsite. Naik kereta, lantai sungai, masuk camp Assalam. Tapi camp Assalam ni hari biasa biasanya tutup. Dia lebih pada camp motivasi. Macam mana depa buat dingin air rendam mengalir?
Kan? Iyalah. Macam mana Jimin tu nak lembik? Habis Jimin. Okey, itulah antara siri jelajah kami di Rambung Campsite. Okey, ini antara apa? Harga tapak. Harga-harga tapak sewa dewan untuk berkelah, nampak? Harga untuk tapak perkemahan, perkelahan dan dewan terbuka Bougainvillea. Tapi nak telefon ni wah ini. Betul dah. Pengurus ini. Ni nak telefon. Diuruskan oleh Koperasi Pelancongan Selama Berhad ni. Ya. Nak call nak buat ni call sini. Ya. Yang ni saya call. Selepas call dia akan bagi website SKB. So dia orang booking under SKB. Bila booking je under SKB, kita buat je bayaran, dia akan hantar WhatsApp daripada glamping ni. Dia bagi tahu lah booking confirm. Anda boleh start WhatsApp dengan dia lah kalau ada apa-apa permintaan. Nak masuk lambat ke, nak apa. Macam saya semalam masuk lambat, saya bagi tahu lah nak masuk lambat. Ni antara dia punya apa, peraturan-peraturan yang harus diikut. Biasalah masuk rumah orang ni ikutlah peraturan. Janganlah nak tahu yang paling penting ni. Jangan. Bahaya. Ya. Amaran bahaya. Dia ada tulis amaran bahaya situ. Bagus lah. Alert. Ini pokok mandi baik lah. Okey, kita dah sampai di tempat pertapaan. Aduh. Lega dapat duduk. So pagi-pagi kita jalan-jalan tadi dah boleh menghilangkan kolesterol lah. Kan? Ada je aktiviti nak buat dekat campsite. Macam kita orang banyak shoot video lah, jalan-jalan satu campsite ni. Dapatlah exercise sikit pagi-pagi. Brisk walk. Ui, banyak. Sedap pelam ni tu. Tak pun okey. Dekat Selama ni banyak apa binatang yang tangan panjang kaki pendek tu, lotong. Lotong ke kongkang sama kan, lotong dan kongkang kan. Dia banyak duduk berbunyi kat dalam hutan. Tu kata rakan-rakan kalau pekebun-pekebun kalau pergi kebun, itulah peneman-peneman dia mah. Kalau kata ada benda bahaya, dia orang akan berbunyi tu. Tu orang panggil beli barang camping ni, dia beli dulu, fikir kemudian. Kalau fikir dulu memang tak beli. So kalau nak beli je. Beli dulu, nyesai kemudian tak apa. Tapi dia takkan nyesai sebab dia ada kepuasan ni. So anda jangan risaulah kalau bersendirian datang ke Rambung Glamping Park Campsite. Kalau anda home alone ataupun camping solo, tak ada kawan, sini ramai kawan. Salah satu kawan dia yang tadilah lotong. Jangan risau kalau tak ada kawan. Itulah kawan kita. Siang malam dia berbunyi, tapi banyak bunyi waktu pagi. Drill. Sekali letak tali. Aduh. Awak ingat drill ni? Pak Long bawa drill pergi camping nak buat apa? Sekali bekas drill tu bubuh tali Pak Long. Kreatif tu. Oh, gonna make
Marilah kita pergi camping. Camping boleh buat kau jadi ramping. Oh, come, marilah kita pergi bercamping. Camping boleh hilangkan kolesterol. Oh, Lendio, oh, Lendio, oh, Lendio, oh, Lendio forever. Beli dahulu, fikir kemudian. Kau fikir dulu, memang tak beli. Itulah ayat racun dunia kempit. Marilah kita beli barang kemping. Okay, aku tak puas hati selagi aku tak mandi sungai, aku tak nak balik. Nak mandi dekat Sungai Rambung. Fuh. Nak mandi. Ini untuk mandi jantung. Sini. Fuh. Sini aja. Gila lah. Wow. Aku sekarang berada di Sungai Rambung. Oi, dalam belum? Hak pinggang? Oh. Sungai dia bersih, guys. Mari menonton Dongeng Channel TV. Dari dahulu fikir kemudian. Kau fikir dulu memang tak beli. Itulah ayat-ayat racun dunia kemping. Mari menonton Dongeng Channel TV. 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 Tamat pengetahuan dan ilmu alam bersama. Mari bercamping dengan Dongeng Channel TV. Handsome now what use? Handsome now what use? Handsome now what use? Ow! Handsome now what use? 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 Handsome now what? Okey, dah mandi sungai. So rasanya okey lah, nak check out lah. Alright, check out lagi. Kita pergi cari makan, pergi ada kerja sikit nak buat. So keseluruhan overall di Rambung Glamping Park dengan campsite di latar Rambung ni, pada saya okey. Walaupun baru buka, fasiliti basic ada kan, macam tandas, sinki, dan ada sebiji dewan open yang boleh disewa untuk sebarang majlis lah. Campsite di waktu malam ada lampu dan dijaga oleh CEO sepanjang malam. Waktu siang ada tong sampah apa semualah. Sungai, ada Sungai Selama dan Sungai Rambung. Dua sungai sekaligus yang melalui campsite. So tak ada masalah untuk bergembira, nak mandi-mandi manda, mandi sungai. Kalau nak rafting pun boleh. Starting point dia pun dekat sini, sepanjang 5 km sehingga ke Selama Beach, tak silap saya. So boleh ni lah. Apa-apa pun saya akan letak sebarang detail dekat description di bawah tajuk. Nanti boleh baca dekat sana lah, tentang harga tapak dan sebagainya lah. Ok, jom kita gerak dulu sebelum apa?
Sebelum perut aku lapar ni. Aku lapar. Malam tadi aku tak makan. Aku beli nasi tu aku tak makan. Aku tak tahu pasal apa. Elok lah pun. Dengan apa, tak bawa dapurnya apa semua. Maknanya aku punya appetite loss. Banyak minum air. Ya, kita jumpa di apa, episod yang akan datang WY Channel TV. Jangan lupa like, share dan komen video-video yang ada dalam WY Channel TV. Sebagai rujukan anda untuk campsite-campsite yang saya pernah pergi, anda boleh tonton lah. Alright. Okay, subscriber yang belum subscribe dan support WY Channel TV. Bye bye. Mari menonton WY Channel TV. Pilih tahu, bikin kemudian kalau fikir dulu memang tak beli. Itulah ayat-ayat dan dunia lebih. Mari menonton WY Channel TV. 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 Tambah pengetahuan dari luar bersama. Mari bergabung dengan WY Channel TV. Hands on the wire, hands on your wire.